Macam itulah kita takut customer tu dah ada penyakit, dia dah tahu dia dah ada ketumbuhan tu, kemudian dia pergi apply medical card. Maksud tu macam dulu ada sakit tu tapi dia apply tanpa declaration lah. Ya betul, ya betul. Macam tu. Ya betul. Jadi kan ini pun kita pun kena win-win lah. Sebab apa, takkanlah pihak insurans nak menanggung kerugian yang macam tu kan. Jadi bagi masa sedikit kepada pihak insurans. Okey, pihak insurans akan investigate. Sekiranya memang tak terjumpa apa-apa sebarang keraguan, pihak insurans akan bayar balik tuntutan. Biasanya pihak insurans akan ambil berapa lama masa untuk investigate? Minimum 14 hari bekerja. 14 hari. So Ya, minimum 14 hari bekerja. Macam tu, jika macam tempoh ini tapi customer sudah sakit teruk, dia sudah nak surgical tu macam mana? Okey, customer boleh bayar dahululah. Bayar dahulu, pay and bayar dahulu, claim. pay and Dan claim. jika tak boleh pay and claim, Sekiranya tak boleh pay and claim dan tak perlulah ke hospital kerajaan. okey.